Oke guys, pagi ini kita buat proses pemasangan mulut dia guys. Oke, dia punya bibir. Oke, semalam kita buat dia punya mata dan dia punya ni hiasan. Oke, oke. Yang ini pula kita buat dia punya mulut guys. Ini daripada ni kita bakar. Oke, jadilah macam ni guys. Oke. Oke, yang ini sudah kita letakkan mulut dia. Oke. Sudah letakkan dia punya mulut. Oke. Nanti kita akan letakkan merah-merah sini guys. Oke. Oke guys. Ini dia punya basuh. Punya basuh sudah ready. Ini punya basuh. Oke. Dia pertandingan. Oke. Tada. Oke guys, alhamdulillah ini lebah yang baru kita buat guys. Oke. Oke, ini kita boleh letak di dalam kereta kan, di mana-mana pun kita boleh letak ya. Oke guys. Comel tak guys? Ini saya panggil lebah menari guys. Sebab dia pandai menari. Oke, mau nampak tak dia macam mana dia menari? Oke, kita ambil anginnya guys. Ya. Nampak guys, dia boleh menari. Oke. Comel tak guys? Oke. Yang ini harga dia kita bagi RM20 saja guys. Oke, satu set. Dia ada 4 lebah. Oke. Dia punya pasu pun kita buat daripada macam bentuk lebah juga guys. Oke. Ini terpalinglah cerewet kita buat guys.